Akak abang semua, ada yang tanya keladi ni boleh besar ke? Ni kita tunjukkan. Ini tak adalah besar mana, dia kira induk muda lah Kita bela daripada kecil, saiz kecil yang hybrid tu yang akak abang beli tu kan. Tengok dia jadi macam gini dah akak abang. Mula-mula dia dulu hijau je tau akak abang. Sekarang dia dah naik warna. Lawa tak lawa akak abang. Ini dia hybrid Bang Yai. Cantik tak? Jenis hybrid Freakum Flower saya nak bagi tahu awal, jenis yang tahan sangat-sangat lasak. Lepas tu cepat besar dan mudah untuk dijaga akak abang Dan yang paling penting akak abang untuk keladi ni senang je sebenarnya jaga. Akak abang kena guna ni medium keladi Freakum Flower. Kita dah rahsia akak abang ikut je. Okey, lepas tu baju soya ni. Kita letak baju soya ni bukti dia. Dan yang paling penting sekali adalah racun. Akak abang boleh cuba tau. Dapatkan ketiga-tiga barang kita di Kita Shop Freakum Flower. Okey, dan jangan lupa dapatkan ID hybrid Freakum Flower yang terbaru akak abang. Memang best akak abang, macam-macam corak, macam-macam warna tau akak abang. Ni akak abang tak teringin ke nak ada ni. Jom.